Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ispunyo Channel. Untuk hari ini kita akan review ada satu tablet yang dinamakan sebagai UG S640W Pen Tablet daripada UG. Dan terima kasih untuk sponsorship daripada UG atas kiriman ini, iaitu digital drawing yang korang boleh bawa pergi mana-mana saja dan ianya sejenis wireless. Korang tidak perlu risau di mana saja korang berada. Just cucuk kepada dongle, terus boleh gunakan tablet ini guys. Dan bukan saja drawing tablet, tapi dorang juga mengeluarkan jenis-jenis macam drawing monitor seperti yang ada pada tangan saya sekarang ini. Tapi ini ialah sejenis drawing tablet, bukannya drawing monitor. Harganya sekitar RM300 hingga RM400 itulah. Jom kita unboxing dulu apa yang korang akan dapat di dalamnya. Apa yang korang dapat iaitu Quick Guide UG Pen Tablet, warranty policy, seterusnya quick guide cara untuk menggunakan pen tablet for Android device juga, dan juga USB-C cable. Seterusnya untuk lekatkan korang punya ni, ini mungkin salah cara. Lepas tu ini pula korang punya pen UG, ada USB-C dan juga mini USB untuk cucuk kepada dia punya ni USB-C tadi. Seterusnya ini untuk mata pen, dan juga korang punya tablet. This is your tablet. Dari segi desain pula memang minimalistic design with shortcut buttons. Terdapat trendy color for your likes juga. Sekiranya korang ingin membeli warna hitam, warna pastel blue, pastel pink, dan juga bermacam-macam lagi color yang korang boleh dapatkan dengan UG ini. Seterusnya dia ada this kind of button, tapi bagi aku macam kalau tangan berpeluh dia akan ada macam kesan-kesan begini, tapi dia tidak efek kepada korang punya writing bila tangan berpeluh ke apa. So tiada masalah langsung untuk menulis sebarang artistik di sini serta menulis juga. Dari segi specification pula, ianya boleh bertahan sehingga 10 jam penggunaan dengan 1000 mAh bateri, iaitu dengan menggunakan wireless system, dan dia menggunakan USB-C di bahagian belakang ini. Korang boleh connect macam gini saja, terus dia boleh gunakan. Lepas tu dia ada on off button sini untuk activate, dan juga korang akan dapat USB dongle untuk menggunakan this device. Ini USB dongle ni just letakkan kepada PC korang, download driver, terus korang boleh gunakan. Driver boleh didapati di websitenya. Dan seterusnya dimension ialah 215 darab 162, dan ada version yang lagi besar daripada ini, iaitu version A4 ataupun A3 begitu. Seterusnya dia ada shortcut sampai 10 yang jenis besar sampai shortcut kepada 12 key. Seterusnya resolution dalam 5000 LPI, dan penggunaan USB-C DC 5V 1 ampere. Dari segi software dan benefit, bermacam-macam jenis software dan operating system boleh digunakan, termasuklah Windows, Mac, dan Android device. Bagaimana dengan usage? So mari kita try untuk melukis. Ya. So sekarang kita try untuk lukis menggunakan software Photoshop. Sebabnya sekarang aku ada Photoshop je. Jadi kita try untuk lukis. Ini daripada segi dia punya sensor, tidak sampai di bawah ini, dia sudah boleh tekan mengikut korang punya tangan juga, dan tiada masalah. Sekarang kita try untuk menggunakan handphone guys. Just plug in kepada USB-C kepada wireless transmitter dia, dan terus korang boleh gunakan tanpa sebarang software dan hanya menggunakan painting apps di dalam handphone korang. Terus korang boleh lukis bermacam-macam dan sangat smooth guys, mengikut betul-betul macam korang feeling menggunakan screen handphone korang guys. Memang terbaik. Sekarang kita try untuk menggunakan UG tablet ni connect kepada kita punya komputer, dan performance wise daripada komputer kepada UG ini memang terbaik, dan korang hanya memerlukan beberapa driver untuk connect kepada UG tablet ini guys. Dan dari segi lukisan tu minta maaf banyak-banyak lah.
Dan ini merupakan UG driver yang korang perlukan, software ini, supaya korang boleh set up berapa screen yang korang perlukan, berapa besar, serta bagaimana dengan accuracy daripada A to Z, begitu dia punya pointer untuk korang detect kepada korang punya UG tablet ini. Seterusnya korang boleh set up juga mengikut kesesuaian tangan korang, di mana tahap maksimum, dan juga korang punya pen tools korang boleh adjust dari segi eraser, seterusnya dari segi right click, dan seterusnya beberapa sensitivity, mouse mode juga, dan juga beberapa hardness sebelum sampai kepada dia punya tablet ini. Dan korang boleh set up korang punya shortcut keys sebanyak 10 shortcut untuk di setup ke dalam korang punya tablet ni. Dan ialah kalau seperti yang digital artist painting yang menggunakan bamboo ataupun UG ataupun apa saja, mesti sudah biasa dengan shortcut mengikut korang punya software. Jadi kita try untuk lukis walaupun lukisan hancur, minta banyak-banyak, sebab aku bukanlah pakar sangat untuk melukis dalam Photoshop ini. Melainkan kalau korang menggunakan software-software yang sesuai, apps yang sesuai, baru boleh senang untuk melukis sebarang lukisan yang korang inginkan. Okey, sebagai konklusinya, aku ni bukanlah jenis-jenis orang yang artistik sangatlah, walaupun aku dalam bidang architecture, tapi penggunaan untuk sketches, drawing tu agak kurang sedikit lah untuk aku. Maksudnya aku punya lukisan tu kurang, bukan kepada tablet ni, tapi bagi korang yang memang memerlukan basic tablet begitu, yang memang sesuai untuk korang lukis macam-macam, sebab sensitivity dia pun sedap juga untuk dikontrol apa semua tu, senang untuk Photoshop, senang untuk bermacam-macam lagi pixel art dan sebagainya, memang sesuai untuk menggunakan tablet ini. Dan aku masih lagi dalam proses untuk belajar menggunakan tablet ini guys, jadi macam dari segi pemahaman tu masih lagi terlalu basic bagi aku. Aku punya pemahaman terlalu basic untuk belajar benda ni, tapi kelebihan dia ialah kepada shortcut key. Dan ni senang untuk digunakan. Seterusnya korang boleh lukis-lukis terus dengan apa yang korang mau lukis dengan kreativiti korang sendiri. Dan aku boleh bagi rating this tablet sebagai 8/10 guys. Memang terbaik bagi korang yang macam aku ni, yang kurang sangat melukis, kurang artistik lah maksudnya. Boleh untuk belajar menggunakan UG ini supaya korang boleh pergi kepada yang lagi mahal daripada sekarang ini, sebab ini pun bagi aku kira bagus dah. Macam yes, ini adalah standard drawing tablet yang korang perlu gunakan juga untuk korang punya PC. Tapi sebenarnya kalau korang ingin lagi pro advanced version tu, korang bolehlah beli yang macam drawing monitor punya daripada UG juga. So itu daripada aku. Sekiranya korang ingin membeli, korang just pergi link down below untuk sebarang pembelian. Thank you for watching. Jumpa lagi next time.